Amin telah pulang ke rumah dan memberitahu ibunya tentang amanah yang telah diberikan kepadanya. Ibu Amin memberitahu Amin agar menyimpan duit tersebut di tempat selamat dan sesuai. Assalamualaikum Ibu. Tok Penghulu ada bagi tugasan pada saya. Waalaikumsalam. Wah, apa dia tu? Tok Penghulu amanahkan saya untuk menjaga duit hasil bertanian orang kampung untuk dihasilkan kemudian hari. Katanya saya orang paling layak dan dipercayai untuk menguruskannya. Besar tanggungjawab kamu, nak. Ibu bangga kerana Tok Penghulu percayakan kamu. Tapi, kamu mesti menjaga amanah yang telah diberikan ini betul-betul. Duit orang ramai. Jangan tersilap letak atau tersalah guna. InsyaAllah Ibu, saya pun rasa berat dengan tanggungjawab ini. Saya akan amanah dalam jaga duit ini. Ibu doakan saya ya. Bagus. Itu yang sepatutnya. Ibu sentiasa doakan anak ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Amin.